Kalau boleh banyak menteri lain boleh ikut ni, saya rasa ia akan membantu industri kita sendirilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang saya hormati ya. Ini sebenarnya biasalah tiap-tiap tahun kita kawan-kawan bila hari raya je kawan-kawan tu bagilah handphone, macam handphone lah. Jadi ini antara handphone yang kita tak buka lagi lah. Tapi baru ni juga saya ada terima satu hamper. Ni hamper macam-macam orang ya. Tapi ini satu hamper yang saya rasa paling menarik. Pasal tadi saya dah buka, saya tutup balik lah pasal dah nak ambil gambar ni. Banyakkan hamper yang kita terima adalah dibuat di luar negara. Yang dibuat oleh syarikat-syarikat antarabangsa. Produknya apa benda lah, segala benda lah. Tapi yang sini ni saya terima bukan pasal saya nak komen ni, bukan pasal orang ni orang besar, ni menteri. Okay, ni ucapan selamat hari raya daripada seorang menteri yang saya cukup saya rasa cukup saya paling hargai lah. Pasal dia mempunyai mesej yang saya rasa cukup penting kepada kita rakyat Malaysia. Bukan kerana nilai, tapi kerana dia punya message tu. Pasal ni ada dalam ini sebenarnya bila kita buka tu, produk-produk ni adalah produk-produk yang dibuat di sini oleh ibu tunggal, yang mana kita rasa cukup apa ni kata orang, cukup tengok Kabilis ni daripada Datuk Zaliha, Dr. Zaliha. Saya nak ucapkan terima kasih lah pasal ingat kita orang kecil, pasal ada orang besar ingat kita kan. Jadi tengok sambal. Inilah yang patut kita promote. Pasal kita terima ni yang biasa, yang kalau daripada produk-produk antarabangsa tu macam apa yang kita nak komen pun. Tengok, nampak. Semua sambal Pilis. Wih, luar biasa ni. Tapi kalau orang foreigner dapat, inilah dicari. Inilah juga yang kita harus promote. Kuih-kuih yang lokal. Yang lokal, jadi keluar tengok ni ha. Ni ha, udang. Kau tahu udang apa ni? Ni udang baring kalau kau nak tahu. Tengok. Nampak sambal-sambal yang saya nak ucapkan tahniah lah. Kalau boleh banyak menteri lain boleh ikut ni, saya rasa ia akan membantu industri kita sendirilah. Ya, yang perlu tengok kuih-kuih kita. Dan of course tahun depan esok dia ni akan lagi pengusaha ni akan buat tambah elok lagi. Jadi kita nak encouragekan dengan ada tempahan. So ini adalah tempahan yang saya rasa yang cukup bermakna. Dan saya nak juga bukan menteri saja. Maknanya orang-orang luar yang mau bagi handphone ni, bagilah handphone macam ni juga. Yang boleh tolong masyarakat kita. Jadi ini saya rasa satu usaha yang kita kena galakkan. Semua kena bantu. Okey? Syarikat besar Malaysia yang mana-mana tu pakai produk lokal sama. Ya? Okey. Terima kasih. Pun daun lah, saya pun tempoyak, sambal, bilis. Hebat. Alhamdulillah.